Manusia yang hina bila mana dia hidup dalam keadaan dia langgar segala perintah-perintah Allah SWT. Dan ada manusia yang biasa-biasa je. Dia solat je. Dia mengaji je. Dia zikir je untuk diri dia je. Tapi tak bagi kebaikan pada orang lain. Dan ada manusia yang lebih luar biasa yang Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan seluruh manusia. Kerana apa? Kerana kamu mengajak manusia pada kebaikan dan cegah manusia pada kemungkaran. Ini luar biasa. Manusia yang luar biasa. Dia dah solat, alhamdulillah. Kemudian dia fikir macam mana orang lain boleh datang bersolat. Macam mana isteri dia boleh datang bersolat, anak dia boleh datang bersolat, jiran dia boleh datang bersolat, orang kampung dia, orang taman dia boleh datang bersolat. Orang yang tak kenal Allah boleh dekat pada Allah. Orang yang tak kenal Nabi boleh amal sunnah Nabi SAW. Ini orang luar biasa. Boleh insyaAllah. Jadi kita nak jadi orang yang luar biasa. Luar biasa ni bukan kekayaan kita banyak. Boleh beli jet pribadi, boleh duduk rumah 4 juta, 5 juta. Bukan. Itu bukan luar biasa. Manusia yang luar biasa, dia fikir macam mana seluruh umat dapat masuk syurga Allah SWT. Ini fikir luar biasa dalam ni. Macam mana seluruh umat dapat selamat daripada neraka Allah SWT. Ini fikir Nabi-Nabi.